المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, adalah yang maha penerima taubat. Maklum kita semua ni adalah pendosa, tak sunyi daripada kesalahan dan kesilapan, sama ada yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, kana tawwaba. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Afdalul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya. Ya Allah, ajarlah kami semua perkara yang kami jahil, ingatkan kami perkara yang telah dilupakan. Sungguh kami semua tidak ada daya dan upaya sama sekali, hanya semata-mata daya upaya Engkau jua ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, surat 12, beriman kepada para malaikat. Kita masih dalam tajuk, di bawah tajuk rukun-rukun iman.
Rukun-rukun iman yang ada 6. Yang ketiga, beriman kepada para malaikat. Kita yakin, percaya, setuju hati bahawasanya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya ialah malaikat. Malaikat ini perkataan jamak, plural ya. Kalau satu malakun, ya, kalau satu dipanggil malakun, malakani, malaikah. Kalau sebut malaikah tu mana ramai, lebih daripada dua. Kalau satu malakun. Bahasa Arab ni Masya Allah ya, hurufnya 3 je, mim, lam, kaf. Malak. Ya. Kalau mim tu bari bawah kita baca milkun, itu mana milik. Ya, milik. Mim tu kalau beri depan mulkun, kerajaan. Masya Allah. Ya, bahasa Arab ni ya, berubah saja baris dah lain maknanya. Ya. Malakun, malaikat. Malikun, raja. Ya. Mulkun, pemerintahan. Milkun, pemilikan. Masya Allah. Ya. Perkataan satu kalimah tu ada 4-5 makna. Ya. Kalau malakun, malaikat. Kalau malikun, raja. Ya. Mulkun, pemerintahan. Milkun, pemilikan. Subhanallah. Ingat senang kan tuan-tuan? Ya, nak tafsir Quran hadis, jangan main-main tuan-tuan ya. Ya, kita ini baca-baca ya, satu ayat, satu hadis, lepas tu kita terjemah berdasarkan apa yang ditulis. Kalau kita tak ada asas bahasa Arab ya, kadang-kadang kita terjemah tu tak tepat, berhati-hati. Ya. Kalau tak ada baris, sudahlah kita nak baca apa. Ya. Malakun, malikun, mulkun ataupun milkun. Apa tu penting dia memahami bahasa Arab supaya tidak salah tafsir, supaya tidak salah syarah, huraikan sesuatu hadis. Jadi malaikat tu perkataan jamak. Ya, kalau mufradnya malak, ya, malakun. Jadi malaikat ni adalah makhluk ciptaan Allah yang halus. Nanti orang tanya kenapa perlu ada malaikat. Ya, Allah Ta'ala tak boleh buat sendiri kan? Dah Allah tu maha kuasa. Fa'alun lima yurid. Kalau bahasa mudah, ikut Allah Ta'ala. Allah nak buat apa-apa dia nak buat, sekaligus menzahirkan keagungan, kebesaran, kehebatan dia. Sama kan Quran kan, Allah jadikan apa? Khalaqas samawati wal ard fi sittati ay. Kan ada kan fi sittati ay, pada 6 hari. Kenapa tak buat sehari je? Ya. Aku orang pertikai, kenapa tak buat sehari je? Kenapa tak buat sesaat je? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini semua unda bagi nak menjawab andanya timbul pertanyaan, kenapa perlu buat malaikat? Allah nak menzahirkan kekuasaan. Allah tu maha berkehendak. Fa'alun lima yurid. Ikut Allah Ta'ala nak buat. Allah. Boleh tak Allah buatkan kita kenyang tanpa kita makan, tuan-tuan? Harus tak? Harus. Hukum adat makan baru kita kenyang kan? Tapi boleh tak dari segi akal, harus tak Allah buatkan kita kenyang tanpa kita makan? Boleh. Ya, kita berubat baru kita sembuh. Tapi boleh tak Allah sembuhkan kita tanpa sebarang perubatan? Boleh tak? Harus. Ya. Allah tu maha berkuasa kan, maha bijaksana. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanya. La yus'alu amma, jangan disoal apa yang Allah buat. Wa hum yus'alun, padahal kita semualah yang akan disoal oleh Allah. Kita buat kerja kita, tuan-tuan.
Kita jangan masuk campur urusan Allah Ta'ala. Kita hamba, apa tugas kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuan sekalian alam. Kita ni hamba, Allah tu Tuan. Kalau kita lah sebagai hamba bagi seorang penghulu, seorang tuan, kita tak boleh banyak cakap kan. Tuan, kenapa suruh saya ni? Memang nak kena lah kita. Betul tak? Itu kita sesama kita tu. Banyak pula songelnya. Kenapa tuan saya buat gini? Kamu ni aku beli, ya, dekat pasar borong. Dulu kan jual hamba kan, keliling hamba. Kita perambi dulu dah. 100 riyal, 200 riyal. Ya. Bila dia dah hamba, pemilik kan ikut tuan lah nak suruh apa. Jangan banyak cakap, kenalah kita. Macam tu lah, ya, soalannya kita. Kita hamba buat kerja kita. Jadi malaikat ni makhluk. Apa makhluk? Yang kena jadi, yang dicipta. Jadi Allah tu khaliq. Allah tu khaliq, yang mencipta kita ni makhluk. Allah tu malik, raja. Kita ni mamluk, dirajai, dikuasai. Allah khaliq, pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta, kena jadi. Allah tu malik, raja. Kita ni mamluk, yang dikuasai, dirajai. Allah. Makhluk Allah yang diciptakan dari nur, cahaya. Itu pun Jibril sampai satu peringkat tak sanggup kan, ya, sampai satu tahap tu Jibril pun tak boleh nak mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Anta syamsun anta, macam mana tu? Anta syamsun anta badrun, anta nur fawqa nur. Kau cahaya di atas cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ni akhir kita tuan-tuan ni, hari ni hari terakhir bulan Safar. Esok dah 1 Rabiul Awal. Ayuh sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni, ya, iftitah Maulid Arba'in Masjid Pengkalan Hulu, ya, malam ni insya-Allah. Dah mula dah, ya, Maulid sepanjang 40 hari insya-Allah. Ya, di tempat saya nanti 5 September tuan-tuan, saya jemput datang semua yang ada kelapang, yang lelaki sahaja, ya. 5 September bertepatan 12 Rabiul Awal, pagi Jumaat. Kalau tak ada aral, yang teramat mulia Datuk Undang Wak Johor akan merasmikan NTA insya-Allah. Ucap tamu oleh Habib Mahdi, ya, bin Abu Bakar Al-Hamid daripada Yaman. Lelaki sahaja yang ada kesempatanlah pagi Jumaat. Allah. Jadi malaikat inilah makhluk Allah yang halus, yang dicipta dari nur, cahaya. Tidak makan dan tidak minum. Itulah para malaikat. Dia tidak makan dan tidak minum. Malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan, ya, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kerana tidak, ya, menderhakai Allah terhadap apa-apa jua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sam'an wa ta'atan, masya-Allah, ya, sangat taat, sangat patuh kepada apa jua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah yang perintah bertasbih tuan-tuan, ya. Diperintah untuk apa? Bertahmid. Masya-Allah, begitulah, ya. Masing-masing menjalankan tugas sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus menggambarkan tentang kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Ya, Allah yang bersifat iradah, ada berkehendak dia. Dia tidak pernah menderhakai, ya, malah sering dan selalu mengerjakan apa jua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Firmanullah Ta'ala, malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Seluruh para malaikat tidak pernah, la ya'sunallah, tak pernah pun derhaka, tak pernah pun melawan, membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa yaf'alu, dan mereka itu sentiasa dulu, kini dan selama-lamanya melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah wajib kita mengetahui atas jalan satu persatu 10 malaikat yang utama. Adapun secara umum kita iktikad, kita beriman bahawasanya malaikat itu tak terhitung banyaknya. Tak ada siapa yang mengetahui jumlahnya, tak ada siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita diminta untuk apa? Mengetahui 10 malaikat ini sahaja secara detail satu persatu. Pertama, malaikat Jibril, tugasnya menghantar wahyu kepada para nabi dan para rasul. Sekarang sudah tidak ada. Yang adanya apa ni? Ilham Rabbani kepada pengikut, ya, wali-wali Allah, kekasih Allah. Mereka diberi apa? Ilham Rabbani. Bukan wahyu sudah selesai. Ya, yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, para orang saleh, mereka dapat ilham Rabbani, hasil daripada mujahadah, riadah mereka, jaga makan minum hati mereka, hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, maka dianugerahkan oleh Allah, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ya. Isyarat pada ilmu ladunni, bukan ilmu dalam bumi, ilmu ladunni, ilmu yang bukan dipelajari tuan-tuan, tapi itulah anugerah daripada Allah. Waktu kadang-kadang kita baca kitab-kitab ulama ni, luar daripada kotak pemikiran dia. Kadang-kadang ulama tu dia sebut benda nak berlaku akan datang 10 tahun lagi. Dia cakap 10 tahun lalu, dia cakap 5 tahun lalu, tapi ilham Rabbani. Dalam kitab, saya pernah baca kitab Tajul Arus kan, kalau di tempat kita ni dah tak ada orang macam tu, kita banyak-banyak bertaubat lah, istighfar semua kita. Permana pun jiwa umat lagi kotor, hijab begitu tebal, hati kita kuat kepada dunia lebih daripada akhirat, sampai dah tak ada orang hati yang betul bersih. Macam tu sekali Ibnu Athaillah sebut dalam kitab Tajul Arus Ibnu Athaillah, ya, kalau di tempat kita ni tak ada orang yang kasyaf, tak ada orang yang bermakna masyarakat kita sedang bermasalah, ya, masalah rohaninya tengah rosak. Allah, tak kira ustaz tak ustaz, imam tak imam, sama dia tuan-tuan, ya. Hati kita dah banyak rosak, kasih ke dunia lebih kepada akhirat. Sila menangis, sila bertaubat, ya. Allahu akbar tuan-tuan, ya. Jadi malaikat Jibril, ya, mengirimkan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan rezeki, menyampaikan rezeki. Setiap orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Orang cakap apa? Rezeki tak pernah salah alamat. Ya. Rezeki itu tak pernah salah alamat. Kalau dah memang ada rezeki kita, tak ke mana tuan-tuan. Tapi kalau bukan rezeki kita, tak payahlah, ya, memang bukan rezeki kita, tak akan dapat, ya. Setengah daripada dalam kitab, ya, Tajul Arus ataupun kitab Adab Sulikin Murid, yang mengotorkan hati seorang murid bila mana terlampau memikirkan perkara yang lagi akan datang. Akan datang, tak apalah. Yang depan kita ni, kita harungilah, kita buatlah yang terbaik. Sampai kita berdoa, minta sangka baik dengan Allah. Jangan terlampau memikirkan perkara yang akan datang.
nak makan apa, rezeki apa, susah. Hari ni rezeki, hari ni kita hadap dulu, esok kita fikirlah. Ni belum apa-apa dah fikir esok pula, besok nak makan apa, susahnya. Astagfirullahaladzim. Berhati-hati. Ini setengah daripada perkara yang boleh mengotorkan hati kita, boleh merosakkan jiwa kita, rohani kita. Allah, ya Allah, ya, perintahkan malaikat Mikail, tugas menyampaikan. Yang ketiga, malaikat Israfil, ya, tugasnya meniup sangka kala, kan, bila nak berlaku kiamat, semboyan, tiupan. Ini semua benar-benar ghaib yang kita tidak tahu, tuan-tuan, ya. Mungkin kita masa ini sudah tidak ada lah. Kita sudah tidak ada masa ini, ya. Kita mungkin sudah meninggal dunia, kita tidak tahu. Kita tidak akan dapat menyaksikan perkara ini. Tapi inilah benda kita kena imani, yang kita kena yakin, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Inilah kita beriman dengan perkara ghaib yang kita dapat daripada perkhabaran, daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengimani. Bilakah dan sebagainya, itu terserah. Yang keempat, malaikat Israel. Ini dekat dengan kita. Yang dekat kita apa dah? Malaikat Mikail tadi. Yang kedua, malaikat Israel. Dua malaikat ni dekat dengan kita, tuan, ya. Tugasnya mencabutnya nyawa. Allah. Kesian adik Zahra, Zahra Khairina, kan. Sebutan betul Zahra Khairina, itu sebutannya betul. Ada juga yang katakan Zahra Fatimatu Zahra dengan Hamzah. Ada dua baca, Zahra dengan Hamzah ataupun Zahra dengan ta marbutah, ya. Kedua-dua maknanya cantik, yang bersinar, yang bercahaya kebaikan kita. Sedap nama tu, ya. Zahra Khairina. Orang Sabah sebut Q, Khairina sebenarnya huruf kha. As-salatu khair, as-salatu khairun minan naum, khair tu lebih baik, ya, sembahyang lebih baik daripada tidur. Khairina, kebaikan kita. Subhanallah. 23 hari, ya, digali semula, jasadnya masih utuh. Allah, ini keajaiban, ya. Wakil Mufti Sabah siap pesan kepada penggali kubur, kalau andanya ada cebisan-cebisan, ya, maklum dah 23 hari, ya, kok ada lah, dah terkoyak, dah tercabut, kutip-kutip. Bila dah gali-gali tengok, subhanallah, belum-belum dia kemas, lepas tu dia buka, tempat tak ada, bau busuk, wangi pula dah. Tidakkah ini sebuah keajaiban? 23 hari, kita esok ni, tuan-tuan, 3 hari tak tahulah macam mana kita, jasad kita tadi. Ini luar biasa, ya. Kenapa tak fa'tabiru ya ulil albab, sila ambil pengajaran apa yang Allah nak tunjuk pada kita. Allah kirimkan adik Allahu yarhamah ni 13 tahun nak buka mata kita semua, nak ambil pengajaran di sebalik apa yang berlaku, ya, semua tak ada hikmah. Tu saya kata la yus'aluna, jangan disoal kenapa ya Allah, kenapa, tapi ambil hikmah dia. Apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Allah, ya, mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir, ya. Jaga ni kan bertukar pula amar ma'ruf nahi munkar, kan. Ya, ada ustaz tu semangat, tahulah ustaz ke tak ustaz, dia semangat dia ceramah, ya, tersebut dia munkar. Kita kena menjalankan Munkar dan Nakir, bukan nakir syekh. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dia tersalah sebut. Dia tersebut kita kena menjalankan Munkar dan Nakir. Itu nama malaikat syekh. Ya, itu nama malaikat. Munkar dan Nakir, ya, Nakir. Allah, tugasnya menyoal soalan dalam kubur, ya. Ini benda yang pastilah, ya, benda yang berlaku ketika kita masuk dalam kubur.
Sebab tu kita talqin, kita talqin untuk mengingatkan orang yang dah meninggal, dan kita yang masih belum meninggal tu, bahawa inilah dia antara yang akan disoal dalam kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, dan sebagainya. Soalan, tugas keduanya ialah menyoal dalam kubur. Soalnya, kita tak tahu adakah kita boleh jawab dengan lidah yang fasih ataupun bagaimana. Walaupun soalan itu soalan yang bocor, tapi belum tentu kita boleh jawab dengan lidah yang fasih. Yang itu kita takut. Macam mana kita nak jawab. Termasuk juga di antara di surah hadis, kita akan didatangkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nak masuk bulan Rabiul Awal. Jangan kita yang orang panggil tak berapa nak kisah, malu tak maulid, jangan. Sebab antara yang akan berlaku di alam kubur esok, didatangkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, apa kamu nak kata tentang orang ini? Malaikat tanya. Kalau di dunia ni insya-Allah kita banyak berselawat, sayang ke Nabi, berusaha nak hidupkan sunnah-sunnah Nabi sekadar yang termampu, usaha kita berakhlak dengan akhlak Muhammadiyah, di samping kita berusaha menyebarkan ajaran Nabi, insya-Allah mudah-mudahan iman kita besok akan jawab dengan lidah yang pasti. Haza Abdullah, Rasulullah, inilah hamba Allah, pesuruh Allah. Dia jawab dengan pasti. Lalu kata malaikat, lihat tempat engkau yang asalnya adalah daripada api neraka, Allah tukarkan kepada syurga. Yang memain tu besar tu. Unzur maq'adaka, sila lihat tempat duduk engkau yang asalnya neraka, kan Allah tukar dia jadi kepada syurga. Tapi kalau sebalik kita jawab entahlah, rasa-rasa, aduh, berat tuan-tuan. Dah di dunia ni kita macam tak apa nak kenal, tak apa nak ingat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata di akhir di padang mahsyar, di dalam kubur lagi. Elok sangat kalau kita dapat tausiah maulid ke, sebutkan benda ni. Datangkan hadis tu. Saya tak ingat tapi saya pernah baca, memang ada hadis. Ditanya kita, apa kamu nak kata tentang laki-laki ini? Wah, kalau di dunia ni buat kata kisah dengan surat, takut tak boleh nak jawab besok. Allah Akbar. Yang keenam, malaikat raqib. Dia tulis rumikan rakib. Bukan rakib macam sampan. Raqaf ya ba, raqib, raqib dan atid. Disebut. Batu sebenarnya bahasa Arab ni boleh jangan ditukar kepada bahasa lain, tulisan lain, sebab dia akan bawa kepada sebutan yang tidak tepat. Macam ni lah rakib, bunyi macam rakit ya. Sebenarnya raqib, raqaf, raqib, raqib dan atid, yang mana kedua-duanya mencatatkan pekerjaan yang baik. Raqib dan atid yang menulis keburukan. Jangan sampai malaikat raqib kurang menulis kebaikan kita. Jangan kita biarkan pula malaikat atid mencatat banyak dosa kesalahan kita. Jangan. Jadi pelaku-pelaku tu dia tak sedar ke masa dia buat tu, dia tak perasan ke? Tu yang Nabi kata, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Kalau dia betul-betul beriman, ada keyakinan pada Allah, dia tak tergamak nak minum arak. La yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa, tak berzina oleh orang yang berzina ketika dia nak berzina, kalau dia tu betul-betul beriman. Kita kiaslah yang lain. Kalau hati tu atau iman, malaikat sedang melihat, Allah menyaksikan sebagai tak sanggup nak buat benda-benda macam ni. Itu tak pernah terfikir tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni lebih tua daripada saya, dah 60-70. Boleh budak, sorry lah I see to that ni live ni, sorry I see to that, umur budak 16 tahun boleh buat kerja macam tu.
Terfikir tak kita sebelum ni tuan? Dahsyat. Berlaku pula di tempat yang kita panggil sekolah agama, SMKI. Waktu saya di mana-mana saya sebut, sebenarnya apakah nilaian sebenar kita nak kata seseorang yang berpendidikan agama tu? Adakah dinilai di segi kerana kuat hafalan Quran dia ke, kuat hafalan dia ke semata-mata? Ya, adakah nilai seseorang pelajar yang berpendidikan agama tu dilihat daripada penampilan pakaian dia semata-mata itu sajakah? Ya, ataupun dilihat latar belakang seorang yang berpendidikan agama tu dilihat kepada markah dia yang tinggi dan peperikasaankah? Ya, ataupun dilihat seseorang pelajar itu berpendidikan agama kerana dia berjaya menaikkan nama, mengharumkan nama sekolahkah? Itukah nilai yang sebenar? Soalan ini perlu dijawab dengan ikhlas, dengan betul, tuan-tuan. Ya. Kita tak naklah orang yang belajar agama ni, wah, dia pergi peperiksaan apa bagus, tapi di segi penghayatan ilmu, akhlak dan adab ke laut. Ini kita takut ni. Adakah kita lebih mementingkan nak dapat 9 isteri ke apa, tapi dalam masa sama, in the same time, ya, penghayatan ilmu dan juga akhlak dan adab terabaikan. Ini kita takut ni akhir zaman, tuan-tuan. Wah, kita pun dah tak apa nak, kurang dah yakin nak hantar anak-anak belajar, dah takut, ya, kita berbimbang kes buli dan sebagainya. Allah, perlu kita muhasabah. Ya, saya bukan nak kata siapa-siapa, perlu kita semua, ibu bapa, guru, pentadbir, pengurus, semua sekali fikirkan apa matlamat sebenar kita mewujudkan sekolah agama sebagai apa yang kita nak sebenarnya. Allah, saya ada 2 pengalaman tentang dalam sistem belajar ni. Saya mengaji daripada darjah 1 sampai universiti Melaya. Saya masuk 4 tahun universiti Melaya. Saya ikut proses pelajaran. Saya duduk asrama mulai tingkatan 4 sampai tingkatan 6 atas di sekolah Syekh Haji Muhammad Said Seremban. 4 tahun saya duduk asrama. Kita tahulah pengalaman kita. Habis kita belajar sampai universiti 4 tahun universiti, lepas tu kita masuk pondok pula. Jadi kita dapat beza 2 sistem ni. Ya, di pondok memang tak ada sijil, ya, tak ada pengiktirafan, tapi subhanallah, ya, dia lebih menuju ke arah mengamalkan, mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Orang pondok tak ada gege-gege, ya, tak ada nak besar-besar pun tak ada. Tok-tok guru pun kadang tak ada pengiktirafan, bukan PhD, tapi tak ada kisah lah. Ini pengalaman saya lah, selama 2 tahun duduk di Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan, kan, terlihat, ya, mereka ni alhamdulillah jadi orang. Kalau bahasa kita, jadi orang lah. Walaupun tak ada sijil SPM, tak ada apa, tapi alhamdulillah boleh jadi orang. Dapatlah pada air untuk diri dia, boleh dia bimbing untuk orang kampus isi banyak. Alhamdulillah, keberkatan tu ada. Kita nak situ. Allah, sama-sama kita muhasabah. Okey, terakhir sikit lagi, yang ke-7. Ini dah berpasang-pasangan, ya, tuan, ya. Yang single munggal tu Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Itu semua single. Yang lain tu berpasang-pasangan. Mana? Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Kemudian yang berpasang lagi Malik dan Ridwan. Malaikat Malik tugasnya ialah menjaga neraka Jahannam. Dan malaikat Ridwan tugasnya ialah menjaga syurga. Habis. Guna beriman kepada kitab-kitabnya. Cara berimannya ialah, ya, cara beriman kepada kitab adalah meyakini, ya, bahawa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Kitab-kitab suci itu banyak diturunkan, namun yang wajib kita ketahui adalah 4. Ini mesti kita tahu. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Ya, Quran ini panggil mukjizat. Quran ini disebut sebagai apa? Mukjizat yang agung, yang sehingga hari ini kita boleh membacanya.
ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, taraktu fikum amraini, ya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu betul-betul berpegang dengan dua perkara. Apa dia? Kitab Allah, ya, ya, wa sunnatan nabi, kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat. Di riwayat yang lain, ya, apa dia Rasulullah tinggalkan? Kitabullah wa ahli baiti, ya, wa itrati ahli baiti, zuriat keturunanku. Tapi mohon maaf, saya perhatikan banyak ustaz-ustaz kalau dia sebut ahli ni, dia tak sebut pun ahli bait, kurang sebutlah, jarang-jarang sebut. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita himpunkan dua hadis ni, kalau nak selamat akhir zaman ni, tiga ni, ya, Quran, hadis dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut dalam hadis, ahli bait aku ni seperti kasafinati Nuhin. Ya. Ahli bait Nabi ni ibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Wa man rakiba najah. Siapa yang menaiki bahtera ni, insya-Allah dia akan selamat. Kita beruntung tuan-tuan, di Melaka ni ada satu ke dua Habib yang duduk di Melaka daripada Yaman. Habib doktor, dah dapat doktor dah, ya. Habib doktor siapa nama? Bin Mustafa, Dr. Habib Mustafa, ya. Habib Dr. Mustafa bin Abdul Wahab Al-Haddad. Masya-Allah, dapat doktor lah. Ya. Allah kirimkan. Ya, itu sejarah memang dulu, ya, mereka bertebaran seluruh dunia menyebarkan dakwah dengan penuh kasih sayang, dengan akhlak. Mereka berdakwah bukan dengan perkataan tapi dengan akhlak. Itu orang jadi jatuh hati nak masuk Islam, orang tengok akhlak, masya-Allah. Bukan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan, tapi dengan kasih sayang. Itu dakwah yang sebenar-benar. Saya alhamdulillah, ya tuan-tuan, dapat belajar di Darul Mustafa, ya, di Tarim di Hadramaut 2 tahun lebih. Itu yang diajar kepada kami. Kita dakwah, ajak manusia dengan kasih sayang. Itu yang kita buat. Saya buat majlis taklim Nurul Syariah. Kita ajar orang, ya, perlahan-lahan supaya sama-sama kita, ya, suburkan kecintaan kita pada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ajak manusia supaya ada sifat kasih sayang. Ya, kita datang, kita hadir majlis sini, kita membawa cinta dah. Kita duduk dalam majlis seperti ini, kita menikmati cinta ini. Cinta sesama kita, siapa pun, apa pun latar belakang kita, kita samanya sebagai hamba Allah. Dan insya-Allah kita keluar daripada majlis ini, kita menyebarkan cinta kasih sayang. Biar cinta tu dirasai oleh orang lain, bukan sekadar, ya, dalam diri kita semata-mata. Jadi kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini, ya. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Manusia itu ialah umat yang satu, lalu diutuskan oleh Tuhan akan para nabi, pembawa berita gembira dan penyampaikan peringatan, mubasyirina wa munzirin. Itu kerja rasul-rasul, pendakwah akhir zaman. Itulah kerja apa dia? Memberikan khabar gembira dan menyampaikan peringatan sentiasa. Kalau tak ada dua proses ni tuan-tuan, manusia akan hanyut, ya, manusia akan jadi hanyut, manusia jadi akan malas nak ibadat. Sebab tu kan ada mubasyir, pembawa khabar gembira, ya. Kemudian kena ada munzir, memberikan peringatan. Jangan kita berlebih-lebih, jangan melampaui batas bagai, sebab kita beringat. Dua proses ni kena ada. Kalau tak ada, manusia akan jadi hanyut, jauh dengan Allah. Dan diturunkan bersama mereka kitab dengan sebenarnya, supaya ia dapat memberikan keputusan bagi manusia dalam perkara yang diperselisihkan. Selain itu, kita wajib meyakini bahawa diturunkan juga lembaran suhuf, ya, yang suci, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, seperti dinyatakan dalam Quran,
Inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, sesungguhnya ini ada pada suhuf-suhuf yang dahulu, yaitu suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, dan juga suhuf Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam. Kemudian beriman kepada para malaikat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likullin kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, peliharalah saki baki umur yang masih ada kepada kami semua, yang kami pun tidak tahu berapa lama lagi Engkau memberi peluang untuk kami hidup selepas daripada ini. Ya Allah, dalam keadaan boleh jadi ada di kalangan keluarga yang tercinta, sahabat anda dan jiran tetangga kami yang mana mereka telah pun pergi buat selama-lamanya. Ya Allah, maka Engkau cucurilah ke atas roh-roh mereka semua. Ya Allah, terutama roh ibu dan ayah kami, roh adik Zahra Khairina binti Mahathir. Ya Allah, dengan cucuran rahmat kasih sayang serta pengampunan daripada Engkau. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau beri kepada kami semua, nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat harta, nikmat masa lapang dan nikmat keamanan yang sepatutnya memungkinkan kami lebih syukur, lebih taat dan lebih banyak ingat kepada Engkau. Ya Allah, namun hakikatnya tidak begitu. Kami mengakui betapa kami semua ini masih lagi lalai dan leka. Ya Allah, malah terkadang-kadang boleh jadi tanpa disedari kami telah menggunakan nikmat tersebut untuk derhaka pula kepada Engkau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua. Ya Allah, maafkan kesalahan, kesilapan serta kelalaian kami ini. Ya Allah, kepada siapa lagi kami nak meminta, mengadu dan merayu kalau tidak kepada Engkau. Ya Allah, tidak ada siapa pun yang boleh mengampuni dosa-dosa ini, tidak ada siapa yang boleh memaafkan kesalahan ini kecuali hanya Engkau jua. Ya Allah, kasihanilah kami semua. Ya Allah, terimalah taubat kami ini. Ya Allah, terimalah permohonan maaf
maaf daripada kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.